Pada tahun 1950 di Temasek Malaya, Singapura lah, di satu jalan bernama Quake Road ada seorang peniaga Melayu bernama Abdul. Dan setiap hari Khamis, askar-askar British yang baru dapat gaji akan mabuk kat kelab Union Jack, pub British berhampiran jalan Quake Road. Ya, gaji diorang setiap minggu. Lepas mabuk lapar, lepas lapar mulalah cari makan dan macam biasa, gerai Abdul jadi mangsa. Makanan dia tak fancy, tak viral, cuma roti baguette Perancis isi telur dadar. Murah, kenyang dan boleh makan sambil terhuyung-hayang. Nak berapa roti, John? Tanya si Abdul. John adalah panggilan biasa untuk semua Mat Saleh zaman tu. Untuk Abdul itu cuma satu soalan, tapi untuk Mat Saleh, who the hell is John? Sorry, I take 2 roti John. Dan daripada satu soalan jadi satu nama. Abdul yang buat, John dapat nama. Dari situlah lahirnya Roti John.